Kalau nak cerita pasal pemain-pemain EPL yang banyak dibenci, tidak disukai, aku rasa nama Marc Cucurella ni memang senang naik lah. Okey, sebagai fan Chelsea, aku sendiri dah tengok. Setiap kali Cucurella main dekat away game, away stadium, mesti akan ada fan-fans yang boo Cucurella ni setiap kali dia dapat bola. Kalau fan-fan Brighton nak boo Cucurella, aku boleh faham lagi sebab bila dia daripada Brighton, dia berpindah ke Chelsea. Tapi kadang-kadang fan daripada kelab-kelab mana tah yang langsung tak ada kaitan sangat dengan Korea ni pun boo juga Mamat ni. Mungkin sebab dia dah kalahkan England waktu dekat Euro 2024 hari tu. Tapi bukan dia seorang yang kalahkan England. The whole Spain team dah kalahkan England. Okey, tapi ada satu kisah sedih, kisah menyayat hati pasal Marc Cucurella yang aku nak cerita dekat korang hari ini. Kalau korang nak tahu, Marc Cucurella ni dia dah berkeluarga, dia dah ada anak semua dan ada anak dia yang menghidap penyakit autism. Okey, autism ni korang tahulah bukan senang parents yang ada anak autism nak jaga anak dia, nak bagi anak dia hidup sama macam orang lain. Dan benda ni terjadi dekat Marc Cucurella. Kan season depan dia akan join Real Madrid, bermain di Real Madrid walaupun dia ni sebenarnya budak Akademi Barca. Of course lah, fan-fan Barca akan marah, fan-fan Barca akan boo dia nanti kan sebab dia pilih Real Madrid over Barcelona. Tapi dia reveal antara sebab utama kenapa dia berpindah ke Madrid sebab di Madrid ada sekolah yang boleh support anak dia yang menghidap penyakit autism. Nampak begitu besarnya pengorbanan ke Korea ni sampai sanggup berpindah ke kelab rival semata-mata nak bagi anak dia hidup dengan sempurna. Dalam interview yang dia dah buat sebelum ni pun dia memang ada bagi tahu dia akan give up every penny for his son's health. Maknanya kekayaan dia, kemewahan dia, dia akan korbankan untuk kesihatan anak dia. Bagus Mak Korea ni sebagai ayah. Dan dengar cerita juga kenapa dia rambut kerinting, kenapa tak potong-potong sebab dia nak bagi anak dia yang ada autism tu untuk kenal dia di atas padang nanti. Ada 22 orang pemain atas padang tapi Mak Korea nak anak dia tengok dia, nak dia menonjol, so dia buatlah rambut kerinting macam tu. Dan anak dia sebenarnya bila ada penyakit autism ni anak dia senang overwhelm tau. Dan dengar cerita anak dia ni jaranglah pergi ke stadium, jaranglah pergi untuk tengok game, selalunya tengok dekat TV je lah. Tapi dalam World Cup final baru-baru ni anak dia turun juga stadium untuk support ayah dia, Marc Cucurella. So bagi aku Marc Cucurella ni memang satu contoh yang sangat baik dan tak sepatutnya dibenci, tak sepatutnya dibu oleh fan-fans dekat stadium. Okay, by the way guys, Marc Cucurella punya rambut memang panjang, memang lebat gila kan. Kalau korang ada masalah rambut gugur, kepala dah bentuk M ke apa kan, korang kena dapatkan ni. Biotin Gamis. Yang ini ada vitamin B ataupun biotin yang boleh menghidupkan balik akar rambut korang yang dah rosak tu. Yang ini dia punya rasa tak pelik pun, rasa macam gummy bear je. Korang tinggal nak kunyah dan makan setiap hari. Okey, yang ini korang boleh dapat di link di bawah.